Petikan ketujuh. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan ketujuh. Dengar petikan yang berikut dengan teliti. Kemudian isikan maklumat yang betul dalam jadual yang disediakan. Iklan. Kem Jatidiri akan dianjurkan oleh Kelab Pembimbing Rakan Sebaya. Kem ini akan diadakan pada 23 hingga 24 Oktober 2020 di tapak perkhemahan Kem Perak. Program ini terbuka kepada semua ahli kelab. Kem ini terhad kepada 40 orang peserta sahaja. Borang penyertaan boleh diperoleh di bilik kaunseling sekolah. Borang penyertaan hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar sebelum atau selewat-lewatnya pada 30 September 2020. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Guru Penasihat Kelab Pembimbing Rakan Sebaya, Puan Rohana binti Razlan.